nak budget punya tak sampai 10,000 ah. Ini Ciaris. Okay, datang dari Jepun import car, ada sunroof punya, okay? So, dalam kita tengok dia, kalau you nak beli ni kereta untuk spare car ke, nak main old school sikit, you boleh pilih ini kereta lah. Semua dia punya cushion, 90-an punya barang lah. You tengok, cushion dia masih cantik-cantik lagi punya. Kau orang boleh percaya ke? Selain dia punya horn ada 2 biji lah. Dia lain sikit lah. Ini kalau you beli sangat berbaloi punya. Sebab dia ada 2 biji horn. So, dia punya gear adjust, you kena tekan, tolak, macam van lah, macam loli, barang-barang semua sui-sui bawa cau cui lah. Okay, so ini barang benda function jugalah. Okay, dia boleh buka, boleh tutup lah. So ini boleh berjalan-jalan lah. Penting kita ada 2 biji lah. Ada ni red wine, maroon color, okay, dengan warna putih punya lah. So budget punya Wira pun ada. Ini semua bawah 10,000 lah kawan-kawan. So ini pun lebih kurang 7-8,000. Ini pun lebih kurang macam tu lah. Kalau nak MPV kita pun ada. Komen lah kau orang nak tengok apa kereta. You komen, Awang kasih review. Tapi you jangan komen tanya Awang punya umur saja, okay? Follow Awang dapatkan info dan knowledge kereta.